Okay, hari ni saya nak share kat korang satu account, satu broker lah, Imam. Sedap juga saya pakai dia punya withdraw mempantas, depo mempantas. Yang seronoknya korang boleh trade guna KWD. Lama dah, sebelum ni Just Market je yang ada. Ni baru ada satu lagi saya jumpa, Imam Market. Serius sedap. Dia punya currency saya trade mata wang asas. Kalau korang tengok, satu KWD bersamaan RM14. Oh gila. Ni saya trade slow-slow, modal 10 KWD, like je saya trade. Sekarang ni kalau korang tengok baki saya 144 KWD. Jadi saya nak cuba try bawa keluar 130. Korang tengok 130 KWD bersamaan berapa MYR. Gila tak gila. Ni baki account saya. Siapa nak cuba nak try trade guna broker ni, boleh tekan dekat link description atau boleh tengok dekat komen. Saya ada pin. Serius sedap. Cuma untuk KWD dia belum ada dekat MT5 ataupun MT4. Mata wang asas dia. Tapi korang boleh trade dekat platform dia pun okey je. Serius platform dia. Kalau korang tengok platform dia, ni platform dia. Contoh sedap je. Ni platform 5. Ni baki korang, ni equity. Boleh try, serius sedap. Ni profit tadi. Saya dapat sell daripada atas pucuk semalam. Ok, sekian sahaja video KWD account. Serius sedap. Ok, Assalamualaikum.